وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang dihormati lagi kasih Al-Fadil Tuan Pengerusi kita Fadil Tuan Hadi Yusof, timbalan seluruh ahli jawatan kuasa surau kita, Sibul Fadilah Barisan Tuan Imam, Tuan Bilal yang seraikan tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan juga segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah sekali lagi pada malam ini kita diberi kesihatan yang baik, kelapangan masa dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama sekali lagi pada malam ini bagi meneruskan perbincangan berkaitan dengan modul fiqh kita yang kita guna risalah usul solat. Risalah usul solat kita bincang berkaitan dengan sistem sembahyang seorang diri. Dalam kitab kita ni dia komplit 6 komponen basic dalam sembahyang ataupun sistem sembahyang seorang diri. Dia oleh kerana asas kitab kita tak ada sistem sembahyang kedua. Kalau kitab yang besar dia gabung terus, iaitu sembahyang berjamaah. Itu sembahyang kedua. Yang ketiga juga tidak ada dalam kitab kita, iaitu sembahyang Jumaat. Jadi dalam perintah solat ini ada tiga peraturan besar. Sembahyang individu, solatul munfarid, sembahyang jamaah paling besar nilai dia, dan sembahyang Jumaat. Jumaat tu nilai yang paling tinggi. Kenapa? Kerana dia menggabungkan peraturan Jumaat, peraturan jamaah dan mengekalkan individu. Tu. Jadi 3 dalam 1. Sebab tu Jumaat paling tinggi nilai. Tapi kita jangan nampak nilai sahaja. Kita kena nampak macam mana cara untuk dapat nilai. Jadi macam mana dari sudut minda kita, kita kena buka minda kita supaya kita nampak perintah setiap ibadat ini bukan sekadar perintah buat, tetapi buat dengan betul menepati standard syarak. Supaya ibadat kita ni panggil ibadat yang ada standard. Standard apa? Standard syarak. Apabila kita tinggal standard syarak, kita main hantam, nama dia standard kita. Dia panggil style kita, cara kita. Itu ikut suka aku tu. Ikut sedap kita lah. Bila nak rokok, Tok Imam tak selesai sujud dia dah turun. Kenapa jadi berterabur macam tu tu? Berterabur elok tu. Kerana dia ikut sedap dia. Bila rasa-rasa nak gerak turun sujud, gerak aja lah. Tok Imam dah turun dah. Dia tak tahu bila perbuatan sunat dia mula gerak. Itu ada peruntukan. Kita sedang membincangkan peraturan berkaitan sembahyang. Apabila kita buka minda kita, nampak nilai dan cara nak dapat nilai mesti buat mengikut standard syarak, bahawa kita ada kesedaran untuk perbetulkan ibadat kita, untuk improve ibadat kita supaya ibadat standard quality. Baik, kita sedang bincang peraturan yang pertama, belum siap lagi, ataupun komponen pertama di dalam sistem sembahyang individu yang kita sebut ada 6 itu. Nama dia ialah peraturan sah sembahyang. Ada 7. Peraturan sah sembahyang ini dia berada di luar sembahyang. Dia belum solat lagi. Kita kena jaga 7 perkara ni. Apabila takbir saja, itu peraturan lain kita akan bincang. Ini kita sedang bincang peraturan sebelum takbiratul ihram. Kalau kita tak jaga salah satu daripada 7 ini ataupun 7 ini, kita melakukan beberapa kesilapan daripada 7, takbir tidak sah. Itu dipanggil peraturan sah. Peraturan sah sembahyang. Maksud sah ni peraturan yang perlu dipati supaya sembahyang kita diterima. Terima dulu baru dinilai pahala. Baru ada pahala. Ada yang Allah Ta'ala terima tapi tak ada pahala. Bukan auto kita solat tuan-tuan terus ada pahala. Tidak. Dia kena ikut peruntukan peraturan. Kalaulah kita buat cantik, sah, maka kita kena jaga pula peraturan untuk dapat pahala.
Dari sudut macam mana cara niat ikhlasnya. Tu dia panggil cara untuk dapat pahala solat. Tu. Baik, kita sambung peraturan baru iaitu yang kelima muka surat 37 tuan-tuan. Muka surat 37. Peraturan sah sembahyang yang kelima daripada 7 peraturan kesemuanya. Ini agak panjang sedikit, iaitu etika menutup aurah sebelum sembahyang. Kita nak bincang macam mana etika menutup aurah bagi lelaki perlu kita buat, dan bagaimana etika menutup aurah bagi perempuan. Dia bukan semata-mata pakai serelung kain terus jadi. Dia ada undang-undang dia. Kadang-kadang cantik dah pakai kain, tapi pusat nampak. Lepas tu pula baju pula dia tak kacing atas. Itu fair tuan-tuan. Tak ikut dia punya spek yang diperuntukkan. Dia ada spesifikasi dia macam mana cara kita nak tutup. Kita akan bincang satu persatu lelaki dulu maladi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Syarat sah sembahyang kelimanya ialah menutup aurah di dalam sembahyang. Itu wajib menutup aurah dalam sembahyang. Maksudnya sebelum takbir itu pastikan kita kena tutup dulu aurah. Nak tutup macam mana? Kita nak bincang malam ni. Supaya cara kita tutup, cara kita pakai baju, cara kita pakai seluar, cara kita pakai kain menepati dengan peruntukan peraturan. Sehingga kita panggil kain kita pakai itu ikut etika yang sebenar. Takbir Allahu Akbar sah. Tapi walaupun dipakai kain tapi tak ikut peraturan etika yang kita akan bincang ini, maka takbir yang dipanggil tidak sah. Kenapa? Tidak mematuhi etika menutup aurah di dalam sembahyang. Apa makna istilah aurah dalam syarak tu? Kita bincang dulu. Penggunaan aurah. Orang panggil aurat. Melayu panggil aurat. Melayu dia ambil bahasa Arab. Dia kena bahasa Arab aurah, dia pun Melayu kan jadi aurat. A-U-R-A-T, aurat. Melayu lah tu. Apa maksud aurat? Kawasan. Kalau dia ada dua istilah ini. Umum, kita faham umum dulu. Ada aurat di dalam sembahyang, ada aurat di luar sembahyang. Maksudnya ada etika menutup aurah di luar sembahyang, ada etika menutup aurah dalam sembahyang. Aurah itu umumnya ma yajibu satruhu wa ma yahrumu nazrahu. Ini definisi ini diambil dalam kitab Nailur Raja bi syarhi Safinatin Najah. Kawasan. Sebut aurah ni dalam minda kita nampak kawasan yang wajib ditutup. Nak tutup dengan apa? Kita bincang malam ni. Wajib tutup. Kita tahu dulu kawasan yang wajib ditutup. Kalau umumnya wa yahrumu nazrahu, dan kawasan yang haram kita tengok. Walaupun tak wajib katuk, tapi nak tengok tak boleh. Cuma biasanya definisi pertama, kawasan yang wajib ditutup. Kalau dalam sembahyang, aurah dalam sembahyang ni kawasan yang wajib ditutup untuk memastikan sah salat. Baju kain badan tak tutup sah salat. Kenapa? Termasuk kawasan yang wajib ditutup apabila dia pakai kain. Itu kita akan bincang aurah dalam sembahyang. Maksud aurah ni kawasan yang wajib ditutup di dalam sembahyang. Di luar sembahyang pula kawasan yang wajib ditutup di luar sembahyang. Tu makna aurah. Dia menunjuk pada kawasan. Apabila kita kata tutup aurat, maksud apa? Tutuplah kawasan wajib tu. Tu nampak kepala lutut tu. Kepala lutut tu aurat. Apa maksud aurat? Kepala lutut tu kawasan wajib ditutup. Pusat nampak tu, aurat tu pusat aurat. Apa maksud pusat aurat? Pusat tu kawasan wajib ditutup. Dia bagi nampak pusat tu. Nampak pusat macam telaga tu. Tutuplah telaga tu. Kenapa? Kawasan wajib. Orang kita dia sebut ringkas tutup aurat. Nampak aurat tu, dia tunjuk apa tu? Tu kepala lutut aurat. Maksud apa aurat? Kepala lutut tu bukan urat, aurat. Kawasan wajib tutup. Tu. Pakai tudung kerana tudung aurah. Kerana kepala aurah, kerana kepala wajib ditutup. Tu. Itu umum. Nanti kita akan bincang dalam salat mana kawasan wajib tutup, luar salat. Paling banyak tupan luar salat. Lelaki ada 4 pembahagian, perempuan ada 4 pembahagian. Itu dia agak panjang topik ni.
Baik, kita nak tengok pula benda ataupun penutup lah kita panggil. Nak tutup dengan benda. Benda apa yang kita nak gunakan untuk menutup kawasan wajib tadi? Tak semestinya kain. Kita hari ni kain lah. Zaman dulu ada kain. Kulit kayu je. Pakai belulan, pakai kulit dulu. Zaman belum ada kain. Hari ni mudahlah pakai baju, pakai seluar, pakai kain. Kita nak bincang kawasan benda ataupun alat yang digunakan untuk menutup aurah. Maka kita nak bincang ada 4 kriteria alat yang boleh digunakan. Kalau tak memenuhi kriteria ini, tak boleh guna alat. Kalau dia guna alat tu tidak sah salat, walaupun dia tutup aurah. Itu pertama. Baik, kita baca intro dulu sebelum pertama. Wajib bagi seseorang yang akan mendirikan sembahyang menutup aurahnya. Wajib. Maksudnya dia buat itu dapat pahala besar, sebab wajib bukan sunat. Adapun kawasan yang sunat akan direkodkan pahala sunat. Contoh kawasan wajib nanti kita akan bincang, pusat angle lutut wajib, tapi dia pakai baju dalam sembahyang. Dapat pahala apa pakai baju? Dapat pahala afdal, pahala sunat, tahap afdal. Sunat dia ada tahap afdal, tahap paling afdal. Dia ada pemilihan pula, akan datang kita akan bincang pemilihan pakaian yang sunat macam mana. Kawasan yang sunatnya macam mana. Dia ada kawasan yang sunat, dia ada alat yang sunat. Alat tu maksudnya pakaian. Pakaian sunat macam mana. Tu jenis pakaian sunnah. Dapat package pahala pakaian sunnah. Dapat package pahala kawasan yang sunat ditutup. Baju tak wajib tutup, dia pakai juga baju. Pakai tutup sampai ke lengan. Pakai baju lengan pendek boleh, tapi dia tutup semua. Afdal. Itu akan datang, kita akan bincang secara perinci. Dia kata wajib tutup ni kawasan wajib. Ni kawasan wajib, dia akan dapat pahala wajib, dan kawasan sunat akan dapat pahala sunat. Wajib tutup tu dengan sesuatu yang memenuhi syarat ataupun kriteria yang ditetapkan oleh syarak. Tu kita nak bincang kriteria alat yang kita akan guna untuk menutup kawasan wajib tadi, ataupun untuk menutup aurah. Pertama, sesuatu, dia umum, tak kisah guna apa pun. Sesuatu alat tadi yang suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Kalau pakai baju yang suci daripada najis yang tidak dimaaf. Ini kita dah bincang secara ringkas sebelum daripada ni. Najis yang tidak dimaaf, ada najis yang dimaaf. Baju kita pakai, ya, tapi tidak memenuhi kriteria baju yang suci. Dia pakai baju yang najis, baju mutanajis, baju yang terkena darah yang banyak, baju yang terkena muntah anak dia. Muntah itu najis tak? Najis. Maka boleh tak digunakan untuk tutup aurat? Tak boleh. Kenapa? Kerana tidak memenuhi kriteria alat yang boleh ataupun dibenarkan. Okey. Itu contoh hari ni, iaitu baju yang terkena najis, tak boleh pakai. Kalau contoh yang kedua, kita pakai benda najis. Pakai benda najis, bukan benda yang kena najis. Lain tu. Najis lain, benda yang kena najis lain. Ni kain kita ni, dia panggil benda yang kena najis. Kalau jatuh tak cicak, dipanggil kain ini mutanajis, benda yang kena najis. Kain yang kena najis, muntah, kain yang kena najis. Darah yang banyak, kain yang kena najis. Nanah banyak, kain yang kena najis. Mutanajis. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, tidak boleh digunakan, iaitu najis. Benda itu najis, bukan mutanajis. Contoh apa? Contoh ialah orang dulu, dia jadikan baju ataupun alas tempat dia sujud dengan kulit binatang yang mati tanpa disembelih, ataupun binatang yang tidak boleh dimakan, mati menjadi bangkai. Contohnya kulit harimau. Harimau tu kalau mati pun sembelih pun tak jadi, sebab dia haram makan. Maka apabila mati saja harimau, kita ambil kulit dia, status kulit harimau najis. Ada proses dah untuk menjadi suci, ada melalui dibag, melalui samak.
Tapi dia tak sama. Contoh saja, tak sama. Apabila dia pakai kulit harimau, kulit buaya yang tidak disamak, jadi baju, jadi alas tempat sujud, tidak sah. Walaupun tutup elok. Kain, jadikan kain kulit buaya itu jadikan kain, kulit harimau jadikan kain. Tidak sah. Kenapa? Kerana najis. Tu. Melainkan dia nak pakai juga, kena samak. Samak itu satu istilah di dalam sistem bersuci, merujuk kepada proses bersuci kulit bangkai. Apabila proses bersuci kulit bangkai, kita panggil membasuh kulit bangkai, bersuci kulit bangkai, bahasa spesifik di bab samak. Umum dipanggil ghaslun, basuh. Umumnya bersuci najis ringan dipanggil basuh, bersuci najis sederhana dipanggil basuh, bersuci najis berat anjing dan babi juga dipanggil basuh. Yang digunakan spesifiknya adalah 2. Tambahan sekarang jadi 3. 2 apa? Pertama, untuk kulit spesifik tidak dipanggil basuh, tapi sama je basuh juga, cuma bahasa istilah. Untuk asin antara umum dengan khusus, kulit khusus dipanggil dibak samak. Yang keduanya, basuh najis yang keluar daripada kubur dengan dubur, kencing dan berak, dipanggil apa? Tidak dipanggil umumnya basuh, dipanggil istinja. Istinja kencing, istinja berak. Tapi orang hari ni kita tinggal ada bahasa-bahasa tu, kita panggil basuh semualah. Tak menjadi isu, tak salah. Nak cerita bahasa saja istilah. Dan orang Melayu kita dia ubah. Samak tu dia hantam untuk babi dengan anjing tu. Pandai dia. Dia ambil kulit tu dia hantam atas babi, anjing. Samak najis anjing, samak najis babi. Kenapa? Mughalazah, berat. Samak itu basuh, ya. Basuh anjing pun panggil basuh, basuh babi pun panggil basuh. Basuh najis dia, bukan basuh babi tu, basuh najis babi. Babi basuh sampai kiamat pun tak suci. Semanilah, masuklah berkolah-kolah air pun tak suci najis, tak suci diri babi. Tapi najis dia tu boleh suci dengan dibasuh, bukan disamak. Tapi tak apalah, tak payah tegurlah orang Melayu guna. Dia faham. Orang Melayu kita diguna samak tu wujud pada basuh najis mughalazah. Tak apalah. Hak salah jadi betul lah. Oleh kerana orang Melayu pakat guna semua. Bahkan kita kata basuh, tak, samak. Basuh, samak. Dia jadi dia hak betul tu dia salahkan. Hak salah tu betulkan, jadi betul. Tak apa, tak ada masalah apa. Cuma nak bincang isu asalnya. Asal pengguna istilah 2 ni je yang spesifik. Istinja dengan samak. Cuma muncul baru ni tuan-puan, dalam kitab-kitab Jawi, terutama Jawi Indonesia, daripada Aceh. Dia guna sertu. Sertu untuk basuh najis babi dengan anjing. Sertu. Dia nak asin, nak spesifik. Kalau umum, umum basuh semualah. Darah panggil basuh, tai kucing orang panggil basuh. Najis sederhana. Basuh berak kita panggil basuh. Jangan dah panggil istinja. Tu. Jadi cara dia macam mana nak sucikan kulit buaya, kulit harimau. Sama. Dia ada langkah-langkah lah sama. Ada 3 cara sama ni. Langkah pertama nak buat macam mana, langkah kedua macam mana, langkah ketiga macam mana. Apabila kita follow je cara sama menurut standard syarak ni, tengok kulit suci, tak berbau. Penilaian dia tu apa? Kita tengok kering kulit, tak berbau. Kena hujan pun tak berbau pun. Kena hujan tak busuk. Itu sah, suci. Boleh guna kulit buaya, kulit harimau itu untuk jadikan alas sembahyang kita, jadi kopiah kita, jadi baju kita, ataupun jadi alat untuk menutup aurah. Sah. Kena samak dulu. Kalau tak samak tetap najis. Apabila samak suci. Tapi tuan-puan jangan silap faham. Suci di sini bukan nisbah makan. Bukan kata suci boleh goreng kulit buaya. Mana boleh. Suci apa? Nisbah solat. Ingat nisbah. Suci nisbah solat kita pakai jadikan alat untuk nutup aurah, sah. Tak najis. Itu makna suci. Bukan suci nisbah makan. Tak boleh. Baik, itu satu. Yang kedua, alat yang kedua. Kriteria yang kedua. Yang kedua pula menutup dengan sesuatu yang mencegah, menghalang
daripada terlihat warna. Alat macam mana kita nak guna untuk tutup aurah ni? Belum bincang lagi nak tutup kat mana ni, belum lagi. Kita faham alat dulu. Sekejap lagi baru nak kita bincang, oh pusat angle lutut kena tutup. Oh badan ni sunat. Kepala ni sunat. Tu sunat. Ni kita bincang umum dulu, alat dulu. Baru kita akan bincang mana yang wajib, mana nak tutup yang sunat. Tu. Kita nak kena tutup dengan alat yang tidak dapat nak lihat warna kulit. Jangan nampak warna kulit. Macam mana contoh nampak warna kulit? Kita guna plastik yang transparent tu. Plastik berah tu. Kan alat juga tu. Kan berah kita beli kan nampak separuh, bukan nampak semua. Nampak separuh je. Nampaklah hak hancur tak hancur tu, nampaklah ada, hak tak nampak langsung pun ada. Ni kita bagi contoh hak nampak tu. Plastik putih tu, nampak tak? Nampak. Tidak sah. Ataupun dia pakai kain yang nipis sehingga nampak warna kulit. Kalau nampak terbayan saja warna kulit tak nampak, itu sah, tapi makruh. Nampak nipis sangat kain, nak dia berada di cahaya. Nak duduk cahaya pantul, nampak. Terawan-awan nampak. Pohon pun nampak, burung pun nampak. Itu sah. Nampak burung, dia kata mana sah? Tu aurah burung tu. Sah. Sebab tak nampak warna. Nampak kerangka je. Warna tak nampak. Nampak body je. Dia nampak warna tak boleh. Macam mana contoh nampak warna? Ni contohlah orang lelaki ni janganlah. Orang perempuan dia pakai stokin dalam solat, stokin tu nipis sangat, tapak tumi stokin tu dia punya haus kesan. Ini jimat cermat ni. Kita pakai stokin 2 bulan lempar dah. Ni sampai haus. Ni tak ada orang lagi ni. Orang dulu jangan dia pakai sampai nampak kaki baru dia beli yang lain. Kasut tu zaman dulu 80-an saya belajar di sekolah, sampai nampak ibu kaki baru bapak beli. Kalau tak nampak boleh pakai, dia kata. Nampak kaki kadang-kadang sebulan nampak. Dia kata kaki 4 lagi tak nampak lagi. Punya jimat. Susah dulu hidup tuan-puan. Nasib baik ada kasut je. Hujan tak pergi sekolah. Nampak cikgu marah pergi sekolah, kasut basah. Nampak dia punya haus. Nampak tumi. Nampak apa? Nampak warna. Nampak warna. Ataupun dia punya koyak. Ni sama ni, kes sama ni. Nampak paha koyak dia, kain koyak tu. Maka kita nak nilai koyak kadar mana yang nampak itu. Kalau koyak tu sikit sangat, kalau kita dekat dipanggil khitab. Khitab ni maksudnya kita bercakap dekat macam ni, kita boleh nampak dia punya koyak tu, nampak warna. Tidak sah. Tapi kalau halus sangat koyak, kalau kita tengok tak nampak pun, dia kena buka pun nampak, itu sah. Tu sah. Tu kadar dia punya kadar koyak tu. Kalau setakat koyak sikit ini kita kena buka ni bahasa saya panggil kelebek. Kena kelebek, buka baru nampak, yang tu sah pakai. Tu bahayalah. Bahaya. Kalau di punggung tak boleh pakai. Dia rokok je terbuka. Dia berdiri balik, tutup balik. Tu tak bahaya. Jangan pakai. Nanti dia kata tak apa, tak nampak lagi. Bahaya rokok tu. Bedah ataupun terbelah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kriteria yang ketiga. Yang ketiganya cara ataupun kriteria menutup badan ataupun dapat menutupi badan ataupun dapat melekat pada badan. Maksud apa tu puan? Kita pakai pakaian alat ini, syarat dia mesti alat itu melekat pada badan, melekat pada paha kita, pada pakaian, pada anggota kita. Dia tak boleh kalaulah nak jadikan pakaian yang nak cover kita ini, jadikan pakaian solat, benda yang tidak melekat di anggota kita. Macam mana tak melekat? Dia telanjang semayan dalam kelambu. Contoh, kelambu tu kan boleh cover, tak nampak aurah. Orang duduk luar mana nampak? Tak boleh. Walaupun kelambu kecil je, ni kelambu dengan dia. Ni macam tu. Tak melekat di badan anggota dia, tidak sah.
Ataupun dia pakai baju, jangan tuan-tuan baju besar macam mana pun dia melekat. Ini melekat pada anggota baju besar pun. Ini bukan kes baju lah ni, kes benda macam kelambu macam tu. Ini tak melekat ni. Tapi orang luar tak nampak. Tidak sah. Dia boleh nampak. Nanti kita tak bincang lagi cara etika menutup. Ni belum baru bincang alat. Nanti kita akan bincang etika menutup itu. Macam mana nak tutup atas. Ni sebab atas, dia ada cara. Macam mana nak tutup ni sebelah bawah, dia ada cara. Tu ni sebab atas, dia boleh nampak aurah dia, tidak sah. Boleh nampak, tengok nampak aurah dia, tidak sah. Kita tak nampak ni. Buka ni baru nampak. Tak sah. Solat tu, buka habis butan. Dia punya ni, dia punya pusat bawah. Pusat berada di bawah, tali pinggang dia duduk bawah, pusat atas, dan ni pula butan dia buka habis. Ni sampai sini buka. Dia nampak tak kalau buat macam tu? Nampak, tidak sah. Tu kita belum bincang lagi. Dia panggil cara menutup aurah nisbah atas macam mana, nisbah bawah macam mana. Itu alat kriteria yang ketiga. Yang terakhir yang keempat, cara ataupun teknik. Ini baru masuk teknik yang keempat. Teknik menutup aurah mesti. Ini yang kita sebut tadi. Ditutup rapat secara kemas bahagian atas. Okey, ni umum baru, nanti kita elaborate. Dan bahagian sisi ataupun tepi kita panggil, bahagian tepi. Ni ketiak kita ni. Atas tak nampak, tapi tengok ketiak nampak. Bukan nampak ketiak bukan aurah wajib. Ni sebab atas. Tu. Supaya tidak dapat dilihat nisbah pandangan atas dan pandangan sisi ataupun tepi. Baik. Muka surat 37, dia akan dia detailkan. Okey, kita beritahu dulu tuan-tuan sebelum kita baca muka surat 38. Okey. Aurah sembahyang dalam solat ni kita beritahu secara sepitah lalu dulu. Sebelum masuk aurah dalam solat. Nanti masuk aurah dalam solat dia akan sebut sekali lagi. Okey, aurah dalam solat sebab kita nak bincang cara nak tutup nisbah atas macam mana, bawah macam mana. Isu ni tuan-tuan, kalau tak fokus dia ni tuan-tuan, ada isu yang kadang-kadang kita nak jawab tak boleh. Macam mana? Orang kata apabila rokok kita rokok. Kita sujud. Apabila sujud, maka kita pakai kain. Tak pakai seluar tuan-tuan. Pakai kain. Sujud. Intai. Siapa suruh intai? Dia kata, kalau intai nampak. Burung je tak nampak, dia kata. Nampak ke paha? Paha tu aurah. Kacau tu. Sebab tu kena pakai seluar, dia kata. Habis tu ada geng tak pakai seluar, tak sah solat. Tu. Kena faham betul tuan-tuan. Nisbah, cara nak tutup nisbah bawah macam mana, cara nak tutup nisbah atas. Baik, okey, kita cerita sepitah lalu. Aurah dalam solat bagi lelaki wajib. Aurah wajib dulu. Pusat hingga lutut. Ini je wajib. Yang lain semua sunat. Pusat hingga lutut. Dalam bahasa akademik dia panggil antara pusat dan lutut. Antara. Adapun pusat dan lutut bukan aurah. Pusat tidak termasuk aurah. Sebab baina, antara. Mula daripada pusat, border. Pusat dia dah border tuan-tuan. Kita nak tunjuk memang tak boleh. Nak lukis pun payah, tak ada whiteboard. Kalau ada whiteboard pun tak sempat masa. Maghrib tuan-tuan. Dia ada border tu. Betul-betul border pemisah di antara dia punya pusat kita dan lutut. Okey, pusat, diri pusat tidak aurah. Tapi wajib tak tutup? Wajib. Nanti dia akan jelas dalam bab. Kita ada bab khusus. Ini saya sepitah lalu dulu. Kenapa wajib? Ada kaedah dia. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Untuk menyempurnakan wajib itu kena lebihkan sedikit. Yang pusat itu tuan-puan lebih sedikit. Bukan semua pusat lebih. Kita lebihkan semua tutup pusat, termasuk sunat sekali. Adapun kawasan yang wajib betul-betulnya ialah sebahagian pusat sahaja wajib. Sebahagian nampak, contoh kita pakai pusat, kita pakai aurah, ini berkira lah kita tutup ni. Kira hak wajib je, hak sunat tak kira dah. Sunat je, buh je pula belakang. Dia pusat tu dia potong dua. Bawah dia tutup, pusat atas separuh nampak tak keluar. Orang boleh tengok kat luar. Sah tak? Sah. Sebab wajib tutup separuh saja. Kenapa?
Kerana di asal diri pusat tak wajib. Tetapi kerana apa dia jadi wajib? Termasuk dalam kaedah nak sempurna kawasan wajib oleh kerana border dia tu. Border kalau buh atas garisan betul-betul kata ulama tak sempurna. Nah, dia akan lari sedikit. Maka nak sempurnakan ataskan sedikit. Maka atas sedikit atas itu wajib. Lebih itu sunat. Maka kita tutup ke semua pusat itu termasuk sunat. Pakai baju termasuk afdal. Pakai kopiah termasuk afdal. Tu. Yang kita bincang dulu yang wajib. Begitu juga kepala lutut. Diri kepala lutut tidak. Sebab tu dia antara pusat dan kepala lutut. Antara pusat kepala lutut. Adapun kepala lutut wajib tak tutup? Wajib. Sama dengan pusat. Wajib sebahagian, bukan semua. Adapun kita tutup semua sampai bawah kepala lutut, sunat. Kita bawah sampai kepala lutut tu sunat tu. Dapat pahala wajib, dapat pahala sunat. Termasuk kaedah yang sama. Kalau kita ngam atas border, atas garisan itu, kalau kita garis, dia ada garis. Kalau kita belajar detail, dia ada garis tu. Garisan di antara kepala lutut, bawah kepala lutut tu border dia bagi. Pusat, bawah pusat tu panggil border. Pemisah di antara aurah dengan pusat. Maka tutup pusat dan tutup kepala lutut. Yang wajibnya ialah antara tu. Maka lebih tu wajib, lebih pusat sedikit wajib, lebih kepala lutut tu wajib. Baik. Cara yang diperuntukkan atas, cara atas. Okey, cara atas wajib, bukan sunat. Wajib kita tutup dengan mengelilingi secara kemas, tuan-tuan. Mengelilingi daripada depan sampai belakang, pusat ni. Depan sampai belakang, dia kena kemas, tuan-tuan. Kenapa? Supaya tidak dapat dilihat nisbah atas, nisbah sisi. Ni, kalau saya tengok, saya buka, tuan-tuan tak nampak sebab kemas. Kalau intai melalui ni apa ni? Ketiak. Intai bawa ketiak. Pakai jubah tu kan, jubah Mekah tu, boleh masuk kuci ni. Hak jenis besar tu. Jubah Mekah lengan tak ada tu. Orang boleh intai tu. Pakai jubah style tu, tuan-tuan. Boleh intai tu. Kalau bawah ni tak kemas, tuan-tuan, nampak sampai dua kepala lutut. Dua pusat. Itu pusat. Pusat satu je, nampak pusat. Maka cara dia kemas. Daripada atas tak nampak pusat, tak nampak. Kalau tak kemas, tuan-tuan, tu kes berlaku kes apa tu? Kes rokok nampak lurah. Pasal ada anak-anak muda kita pakai seluar jeans. Tak kisahlah muda tua sama je. Dia rokok aja seluar dia oleh kerana tak kemas, tuan-tuan, nampak siap underwear, package underwear pun nampak. Lurah-lurah tu. Dia pun bontuk dia tu, nampak bontuk. Maka kawasan aurah tu. Sebab itu kalaulah dia kemas, dia rokok tak nampak. Baik. Ada pun nisbah bawah tidak wajib ditutup secara kemas. Tak wajib kita pakai, tuan-tuan, macam ni. Ni lutut tak wajib ikat. Tak wajib ikat. Maknanya kita boleh tengok bawah, nisbah bawah pandan. Okey. Kalau rokok orang pandan, nampak sampai ke paha. Tak pakai underwear, sampai ke terus secara langsung. Sah. Kenapa? Kerana tak wajib tutup nisbah pandangan bawah. Hanya wajib secara paras lutut. Adakah wajib kemas mengelilingi? Tak wajib. Itu cara, tuan-tuan. Tapi atas wajib mengelilingi. Baik, kita tengok secara perincian dia detailkan. Muka surat 38. Adapun bahagian bawah tidak wajib ditutup. Bahkan sekiranya dapat dilihat pada bahagian bawah, macam mana cara dapat dilihat? Seperti ketika sujud atau sembahyang di atas tempat yang boleh nampak pandangan dari bawah. Ketika sujud orang boleh nampak. Kalau orang intai dia boleh nampak semua. Ataupun dia berdiri, ketika dia qiyam, orang duduk di bawah nampak. Solat macam mana? Iaitu solat pada tempat yang di bawahnya boleh nampak. Contohlah kalau orang dulu dia punya papan tu, bahasa saya dia panggil gelegar ni tu. Papan tu jarak dia kan jauh, bukan dekat rapat. Papan 1, papan 2, papan 3 dipaku tu nak jadikan alas ni. Kita duduk bawah rumah tu. Orang dulu kan bawah rumah kan dia boleh tambah lembu, boleh bawah kereta.
Orang solat atas dia tak pakai, dia tak ada alas tikar, tak ada. Maka kita nampak secara langsung direct. Kalau hari ni tu pun luksina. Kalau hari ni luksina. Boleh nampak sebab lantai luksina. Lantai cermin. Kita solat di, orang solat di bawah, orang duduk di bawah, kita solat di atas. Dia naik, dia buka, dia lenggak aja, dia dongak aja, nampak terus. Nampak siapa? Aurah dia. Sah. Kenapa? Kerana tak wajib ditutup secara mengelilingi nisbah bawah. Adapun nisbah atas wajib. Itu dia kata, maka sah sembahyangnya kerana nisbah bawah aurah tidak disyaratkan tutup. Baik. Okey, seterusnya topik baru kita nak bincang detail dekat teknik yang kita sebut secara sepitah lalu tadi. Pembahagian aurah dalam sembahyang, topik baru. Tadi alat, dah settle alat untuk tutup aurah, kriteria tutup aurah. Sekarang kita nak bincang teknik menutup aurah. Baik, dia kata pembahagian aurah dalam sembahyang. Aurah lelaki dulu. Kemudian bulan depan insya-Allah kita akan sambung aurah perempuan. Aurah perempuan macam mana? Aurah lelaki di dalam sembahyang ialah kawasan antara pusat dan lutut. Ini kawasan yang wajib dikatuk ialah antara pusat dan lutut. Adapun pakai baju, iaitu sunat. Kawasan yang sunat ditutup. Pakai kopiah, sunat. Tak pakai baju, hukum dia makruh. Tak pakai kopiah, hukum dia makruh. Tu. Letak apa saja atas kepala tu pandai elok makruh ketika solat. Tak kisah apa pun. Letak atas kepala. Kalau nak lagi afdal, letak rupa dia macam serban. Belik macam mana pun tak apa. Kita tak pandai nak ikat serban yang elok kan. Ikat macam mana tak apa. Macam ikat nak keluar ke kebun pun tak apa. Dapat pahala serban. Niat pakai serban dia afdal. Tak sama solat pakai serban dengan solat tak pakai serban. Nisbah bonus nisbah pakaian. Betul. Aurah lelaki dalam solat, aurah yang wajib. Baik, cara kita nak tutup dengan cara kita dah sebut dah tadi secara langsung. Ini secara detail saja. Cara atau teknik menutup aurah bagi lelaki mesti menutup kawasan pihak atas. Kawasan pihak atas, supaya tidak dapat melihat aurah dari sisi pandang atas, dan mesti menutup secara mengelilingi semua kawasan atas supaya tidak terlihat nisbah pandangan atas. Baik, cara dia tumpuan begini. Kita boleh buat dua cara. Cara dia kita tahu, tutup nisbah, tutup mengelilingi, wajib keliling rapat kemas supaya tak dapat dilihat dari sisi pandang atas. Baik, nak tutup macam mana? Ada dua cara. Cara yang pertama tuan-tuan, cara pertama kita tutup terus atas pusat. Pakai kain tutup atas pusat. Ataupun seluar atas pusat. Jangan bagi telondeh, jangan. Pakai tali pinggang, tak bagi telondeh. Ni cara pertama tuan-tuan. Cara kedua, settle cara pertama. Jadi cara pertama tuan-tuan penting. Lepas tu setengah orang dulu dia pakai kain tapi tali pinggang lagi. Takut apa? Takut telondeh, nampak pusat. Bukan saja-saja pakai tali pinggang tebal tu. Tali pinggang Indo warna hijau tu. Bukan saja-saja tu. Ni nak tutup pusat ni. Tu cara pertama. Dia pakai pula keliling kemas. Itu etika dia. Cara pertama. Apabila dia buat cara pertama tu apa ni, baju tak kisah pakai apa macam mana pun tak apa. Baju nak butan pun tak apa, tak butan pun tak apa. Tak cukup butan pun tak apa. Butan sengit pun tak apa. Ni buka baju ni tuan-tuan, nampak tapi tak nampak pusat, nampak badan, sah. Sebab tak nampak aurah. Itu cara pertama. Ingat, cara pertama fokus bawah, atas tak apa, pakai macam mana pun tak apa. Cara kedua tuan-tuan tutup ni sebelah atas ni.
Bawah ni tak tutup. Pakai kain, tapi bawah pusat. Kain pun tunggu masa je nak telodeh. Sampai rumah telodeh tu kain. Sebab kilah asal elok kemah. Lama-lama dia longgar. Tengah solat 4 rakaat tu longgar duk bawah nak pusat. Okey, sebab atas dia tutup. Nak tutup macam mana atas tuan-puan? Tutup supaya orang, kalau orang lain tuan-puan nisbah orang lain, dia pun tak nampak, orang lain pun tak boleh nampak. Kalau orang lain intai, tak nampak. Tu kacin kemas ni, kacin baju kemas. Bawah tak pakai seluar pun tak apa. Contohlah tuan-puan, saya bagi contoh nak bagi mudah faham. Jubah ni, pakai jubah ni, nak cepat ambil jubah serulung, jubah kain, tak pakai seluar, tak pakai. Boleh. Tapi ingat atas. Ni kita guna teknik kedua, dia 2 teknik. Teknik kedua, mesti kemas atas. Bawah tak apa. Bawah asalkan parah kepala lutut. Kalau pakai jubah ni bukan kepala lutut aja, dengan apa tu? Makruh, panjang. Dengan bawah buku lali. Ingat cara kedua tu, teknik kedua ni, kita tutup pihak atas sehingga orang lain tak boleh nampak, kita pun tak boleh nampak. Bawah tak pakai apa-apa, tak apa. Kalau pakai itu sekadar nak lengkap saja. Seluar pun pakai, underwear pun pakai, kain pun pakai. 3 bawah ni. Seluar, underwear 1, seluar panjang 1, kain 1, 3. Tak jadi isu pun. Tu 2 cara, 2 teknik tuan-puan. Tapi kalau dia pakai tuan-puan, 2-2 tidak sah. Contoh, seluar pakai, duduk bawah. Hak ni pula tak kacing tuan-puan, panah ni, dia buka ni, contoh sajalah, saya bukan nak buka tuan-puan, contoh saja. Dia buka ni, habis sampai ni tak kacing ketika solat. Maka jangan kata orang lain, dia pun nampak. Kalau dia tengok nampak pusat tuan-puan, maka tidak sah. Itu ingat teknik 1 dan teknik 2. Kena fokus betul-betul. Sebab itulah tuan-puan, kalau perhati orang tua-tua kita dulu, sebelum dia solat, cermat tuan-puan, sebelum solat ni, siap angkat. Siapa orang takbir dah nak baca habis doa iftitah, hidup main angkat lagi. Yang tu terlebih. Terlebih dah tu. Tu. Ada pun penutup depan. Nanti tajuk baru bulan depan kita akan baca perempuan pula. Macam mana teknik tutup perempuan. Ada pun nisbah pandangan dari pihak bawah, tidak disyaratkan mesti mengelilingi. Tak keliling pun tak apa, lepas tak apa. Tak pakai seluar ketat pun tak apa bawah. Tak jadi isu pun. Mengelilingi kawasan aurah, yakni mengelilingi lutut, tak perlu. Bahkan sekiranya terlihat kawasan aurah dari sisi bawah ketika seorang sembahyang berdiri atau ketika sujud, tidak membatalkan sembahyang. Wallahu a'lam. InsyaAllah topik baru, aurah perempuan dalam salat. Aurah lelaki 1 je. Aurah perempuan pun 1 je dalam salat. Yang banyak aurah ni luar salat. Luar salat tu ada 4. InsyaAllah bulan depan kita akan bincang aurah perempuan di dalam sembahyang. Perempuan ni dia agak, kita kena beri perhatian juga. Perempuan ni dia ada cara dia. Bahaya kalau tak cara dia. Kadang-kadang perempuan ni bahayanya boleh nampak melalui ketiak. Dia tak boleh nampak melalui ketiak. Dia pakai baju kelawar. Tu bahaya tu. InsyaAllah bulan depan kita akan bincang. Setakat ni tuan-puan, kita setiap hari Rabu tuan-puan, minta maaf banyak saya terpaksa cancel 1 slot hari Ahad tu. Asal kita Ahad dengan Rabu kan, sebulan 2 kali. Saya tak boleh bagi komitmen hari Ahad subuh tu. Kebetulan anak pula, anak di asrama, dia punya si pengurusan dia orang tukar. Saya nak kena hantar, kadang-kadang saya nak kena hantar hari tu. Jadi saya tak nak kacau januari tuan-puan. Tanya saya ada, tanya tak ada. Tak nak macam tu. Kita nak full komitmen. Jadi saya pun tinggal cancel, tinggal 1 je, kita fokus Rabu. InsyaAllah kok ada masalah lain tu kita bincang lain lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.